Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan baja kalsium boron yang saya gunakan dekat kebun saya lah. Okey, sebelum ni saya ada guna yang jenis folia, ada juga guna yang jenama lain, jenama Yara. Okey, yang ni saya kongsikan juga. Saya guna yang jenama yang ni cat jambatan ni Okey, Bonica. Okey, baja ni adalah baja kalsium boron cepat larut Okey, ni baja import. Ni baja import. Dia jenis biji Dia mudah larut. Bila kita tabur nanti lama-lama kejap je nampak benda tu dia dah larut. Okey, untuk baja ni sama juga dengan baja yang saya guna yang lain, baja Yara kalsium boron tu. Cuma dia punya yang ini jenama je lah. Tapi kandungan dekat dalam, tengok dekat sini, tak banyak beza tak banyak beza. Okey, kalau untuk boron ni sama saja dengan dia punya yang Yara Liva Nitrabor sama saja, 0.3%. Water solute calcium 18%, lebih kurang je. Yang kalsium oxide ni 26%. Kalau Yara Liva dia 25%. Sebenarnya lebih kurang je baja ni. Harga dia murah sedikit daripada Yara Liva Nitrabor Okey. Yang ni harga dia dalam 90 macam tu lah, RM85 satu beg. Satu beg ni dalam RM85 saja untuk 25 kilo. Okey, saya nak kongsikan juga masa bila kita nak isi baja ni. Okey, kalau tuan-tuan pastikan dekat kebun tuan-tuan dah start keluar bunga mata ketam, bunga durian, rambutan, apa sajalah, buah mangga ke. Bila dah start keluar bunga tu, sebelum dia kembang, tuan-tuan boleh tabur yang ni. Sebab baja ni dia cepat larut Okey, kalau tengok yang bunga durian tu, bila dah nampak dia dah lebih kurang nampak bentuk terung pipit tu, dah nampak bentuk terung pipit tu, terus sabur. Masa tu memang adalah paling sesuai. Guna dia tak banyak, lebih kurang dalam 400 gram sahaja satu pokok satu pokok. Kalau pokok yang usia 30 tahun tu 500 gram dah cukup. Kalau pokok yang bawah 10 tahun, daripada 5 ke 10 tahun, 400 gram dah cukup. Okey, dah cukup Okey, baja ni sebenarnya jimat, bukannya tabur tiap-tiap bulan, tak perlu. Tabur masa bunga saja. Sebenarnya baja ni adalah untuk kita support kita punya bunga supaya dia cantik, dia lekat banyak, dan juga dia mempengaruhi buah yang cantik nanti. Okey. Kalau tuan-tuan nak dapatkan baja ni, tuan-tuan boleh kongsikan, tuan-tuan boleh tengok dekat link yang saya kongsikan, dan tuan-tuan boleh beli juga dekat Shopee dekat kedai peladang ke, kedai baja ke. Tapi kalau tuan-tuan nak murah, nak mudah, tuan-tuan beli dekat link yang saya kongsikan dekat bawah ni. Baja ni sebenarnya memang menjadi Okey. Sekian perkongsian ringkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.